Kawan-kawan, berhati-hati jika bulatan ini muncul di WhatsApp Anda. Anda perlu memberi perhatian sekarang. Mungkin privasi Anda berisiko. Ramai orang telah mengaktifkan kecerdasan buatan ini tanpa menyedarinya, dan masalahnya ialah ia akhirnya boleh mempunyai akses kepada pelbagai maklumat semasa anda menggunakan aplikasi seperti biasa. Ini termasuk mesej, foto, audio, lokasi dan juga data peribadi yang disimpan pada telefon bimbit. Jadi lakukan perkara berikut. Simpan video ini dan hantarkannya kepada seseorang dalam keluarga anda kerana ini boleh mengelakkan masalah besar. Sekarang perhatikan langkah demi langkah. Mula-mula, buka penyemak imbas mudah alih anda dan taipkan ExactTag dan klik pada hasil pertama di tapak web. Tekan pada 3 baris ini dan datang ke sini di WhatsApp dan sekarang klik pada hasil yang akan saya tunjukkan kepada anda pada skrin. Setelah ia dibuka, klik mulakan penyahaktifan. Sistem akan melakukan semakan pantas pada peranti dan mengenal pasti kebenaran yang aktif pada WhatsApp Meta. Selepas itu, ketik teruskan dan tunggu penyingkiran lengkap. Dengan berbuat demikian, beberapa fungsi tersembunyi akan disekat dan WhatsApp anda akan lebih dilindungi daripada akses dan pengumpulan data automatik. Dan dia menjawab satu perkara kepada saya. Adakah anda benar-benar fikir adalah perkara biasa bagi APL untuk mengetahui segala-galanya tentang rutin anda tanpa memberitahu anda?